Untuk keselesaan semua sila beratur sementara menunggu giliran. Okey, kita kena beratur. Empat orang. Alright. Ni tak nak laksa nyonya special. Nah. Okay, sabar menanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan sedap. Okay, so asam pedas saya dah sampai. Try sikit. Saya suka lah. Sebab dia rasa daun apa ni? Daun 50. Daun 50, sedap. Saya kalau kuah macam ni, memang habis licin je lagi saya hirup. Saya memang lemah tu kalau makanan macam ni. Kuah-kuah macam ni memang sedap. Saya tahu lah kat Melaka nak makan asam pedas apa kan. Cakap ni semua sedap je asam pedas kat Melaka. Kenapa orang cakap susah nak dapat makanan asam pedas tak sedap? Ke sebab saya rasa semua sedap? Ya, aku baru jumpa dua kedai asam pedas. Sebelum ni mana ada kita jumpa kan? Ya. Kita datang je Melaka, kita tak makan asam pedas ke? Sedap ni. Asam pedas Pak Man ni sedap oh. Orang kata asam pedas ni kena rasa macam ni, kena rasa macam tu. Bagi saya sedap ni. Rasa macam mana ni? Sedap dia punya rasa pedas tu. Siapa yang tahu betul-betul original asam pedas macam mana rasa dia? Tu bagi tahu, recommend sikit kat saya kat mana nak kena pergi. Tapi kalau bagi saya memang sedap lah ni. Saya order ayam kulit je. Apa ayam kulit dia habis. So, tapi dalam bentuk macam ni ada. So, apa? Dia punya nasi ayam. Main kasar sikit. Sedap? Sedap? Sedap. Saya personally, dengan wife saya orang Negeri. Dia pun cakap sedap. So kita nak try dia punya, apa ni Ami? Ni apa ni Ami nama ni? Laksa apa? Laksa apa? Mi laksa, mi kari laksa. Mak pokat ni. Tak betul ni. Mak Sudah bila? ni memang suka lah. Ya. Sebab dia ada apa? Daun kantan tu. Bunga kantan. Mak sedap. Boleh lah kalau nak rasa ambil je. Tasik je. Dia cantik. Apa nama laksa ni? Tak puas hati ya? Duduklah ke depan. Laksa Nyonya Special. Memang power tu. Laksa nyonya. You kena. Yang geleng tu sedap ke tak sedap? Sedap. Masih ada ayam situ. Wah. Yang tu kalau tak makan bungkus je lah sayang. Kita orang makan je git. Dengan tu. Sedap kan? Nah, I like itu it. tetel dia. Tetel dia tak berlemak sangat eh. Macam daging dia banyak daging Allah Akbar. Daging dia banyak daging-daging yang solid. Mana dah pegang dia? Serius, I teringin nak tahu apa bagi diorang definition asam pedas yang betul. Sebab bagi I ni memang dah sedap.
Faham macam apa lagi yang perlu? Apa yang macam ni rasa Macam dia rasa original tu. Original tu. Dia ada rasa pahit-pahit ke? Dia ada. Saya sangat curious nak tahu. Sekejap lagi. Abang, Mami dengan Daddy habis makan. Wah. Orang pada ada power. Kalau makan nasi goreng ni. Siapalah reka masak asam pedas ni. Sedap ke? Macam biasa. Tadi habis untuk asam pedas. Ada lagi laksa pula nak layan. Yeah. Boleh habis suruh dia bungkus. Ni dia konsum. Mak sedap Saya suka makan laksa Sarawak. Tapi laksa Nyonya ni power lah. Maknanya saya memang suka laksa. Tapi laksa selalunya yang ada ikan tu. Laksa Nyonya menjadi lah. Habis sudah tak nak minta siapa yang tengok ni. Apa je? Kalau saja saya asam pedas kat mana saya kena betul-betul try. Saya betul-betul nak try. Dah bertahun-tahun hidup tak tahu lagi mana sebenarnya asam pedas, apa rasa asam pedas betul sebenarnya. Dia punya laksa Nyonya sedap-sedap. Nasi ayam ni pun alhamdulillah. Habis juga anak-anak saya makan. Habis. So, nak habis sikit lagi. Okay, so itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk doakan saya untuk istiqamah. Dan nanti kita bawa lagi tempat best-best untuk makan. Assalamualaikum.